Hello, Assalamualaikum guys. Dalam video yang lepas, kami menginap sebentar di Kuala Lumpur untuk merehatkan badan dan kami meneruskan perjalanan kami seterusnya iaitu di Cameron Highland guys. Kami menginap di Cameron Highland tak lama, lebih kurang dalam 2 hari 1 malam saja. Jadi hopefully korang enjoy video kita orang kali ni. Jangan lupa tekan button like, comment, share and subscribe video ni guys Thank you guys for watching. Enjoy the video. Okay guys, sekarang kita orang dah siap-siap, dah mandi balik apa semua, breakfast pun dah. So sekarang dah pukul 10 suku. Tadi aku check map nak ke Tambun dalam 2 jam suku. So hopefully trafik semua jalan lancar, dah selamat. Betul tak Ras? Nak? Okay lah. Okay, sekarang ni kita baru sampai dekat Cameron Highland dekat Berincang. Kita memang cari hotel yang memang depan dengan pasar malam lah sebenarnya. Sebab kita orang dekat Cameron Highland ni tak lama sangat, kira sampai petang. Dalam tengah hari atau petang sikit esok kita nak gerak dah, dalam 1 hari lah. So ni view daripada hotel kita orang lah, nampak semalam. So hotel ni boleh tahan luas lah dengan harga dia. Harga tak silap dalam RM150 je. So dia ada bagi TV. So basically ada betais. Dan ni untuk dia punya kitchen, dengan kitchen dia okey lah, basic punya. Okay, ada bilik, ada washroom lah. So tu je lah. So mungkin hari ni kita orang just nak pergi pasar malam, mungkin makan, tak pasti ni makan apa, tak check lagi. Lepas tu mungkin jalan-jalan tempat lain sikit kot. Aras dia tengah biasakan cuaca sejuk. Mana budak tu? Dia pakai kasut baru hari ni. Jalan 2 langkah jatuh, macam mana? Mama dia dokong jap, lepas tu abah dia pula dokong. Gila-gila lah orang kata. Sekarang ni kita berada dekat pasar malam Pasar malam Berincang. Ini dah kali keberapa dah aku datang sebenarnya. Tapi kalau dah sampai Cameron Highland tak singgah, macam tak nice orang kata. So bini aku tinggal kat belakang. Okay lah. Aku expect macam tak ramai sebenarnya, tapi orang tu tak ramai lah. Okey, dekat pasar malam ni aku ada beli makanan sikit. Aku pusing-pusing dengan wife aku, dengan anak aku. So kita orang cari makan untuk alas perut dahulu sebelum kita nak pergi makan malam kejap lagi. Jadi kat sini ada macam-macam lah, macam-macam jenis makanan. Ada kambing bakar, nasi ayam, apa saja yang kau nak cari ada kat sini. Buah-buahan macam biasa guys, memang strawberry, macam-macam strawberry ada guys. Ada yang warna putih lah, warna merah lah, ada yang boleh makan dengan coklat lah. So kat sini aku tak ambil masa, aku tak spend time yang terlalu lama. Aku just pusing dalam sekali 2 kali. Aku grab some food, lepas tu aku terus pergi ke makan malam. Tapi makan malam aku tak record guys sebab aku dah penat. So aku makan-makan dan aku terus rest untuk sambung lagi aktiviti seterusnya pada hari esok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini hari kedua lah dekat Cameron Highland. So total lah 3 hari. Daripada KL hari tu hingga Tambun. Maksud ni sekarang dah kat Cameron Highland. So pagi ni mungkin kita orang nak pergi Cameron Valley jap, ambil gambar sikit, sarapan ke. Lepas tu mungkin akan terus ke Key Farm sebab wife aku nak bawa anak aku tengok apa tu binatang tu,
Alpaka. Alpaka guys. Okay guys, cuaca hari ni memang agak sejuk tapi sekarang dah pukul 9. So matahari dah mula naik. So dia dah cerah, nampak cantik lah. Tapi cuaca memang nice. Ni memang orang kata nice lah. Okay, lepas aku check out hotel, aku terus ke Cameron Valley sebab aku nak tengok ladang teh Cameron Valley. Tapi sebelum aku masuk kat ladang teh, aku sarapan dulu, breakfast dulu dekat cafe yang ada dekat Cameron Valley Cafe ni. So kat sini orang biasa-biasa, tak terlalu ramai. Kat sini aku ada pengalaman yang tak berapa baik guys. Sebab nanti korang akan tengok lah kenapa aku cakap kurang baik. Okay, untuk makanan kat sini menunya boleh tahan juga, agak banyak. Ada nasi lemak, ada macam burger, chicken nugget, roti, dan kek lah guys. So inilah kawasan makan dia, agak luas sebenarnya guys. Kalau tengok dari sini memang agak selesa guys. Dan pemandangan pun sangat cantik. Tapi sayangnya guys ada satu perkara bagi aku yang kalau diorang titik beratkan sikit, ambil berat sikit, tempat ni akan jadi lebih terbaik lah guys sebenarnya. Okay guys, korang tengoklah sendiri guys, dia punya lalat guys. Inilah masalah utama dekat Cameron Valley Cafe ni guys. Masa aku pergi ni guys, lalat memang terlalu banyak guys. Sampai setiap kali aku nak makan tu, tangan aku kena kibas-kibas lalat tu guys. Korang tengoklah sendiri video ni guys. Aku bukan nak menjatuhkan ataupun apa-apa guys. Cuma kat sana tu guys, diorang pun buat tak indah guys dengan lalat ni guys. Aku pun tak faham macam mana kita semua boleh makan dalam keadaan yang lalat memang terlalu banyak guys. Sampai nak makan pun jadi tak selesa tu guys. Jadinya aku memang dapat pengalaman yang sangat tak baik guys masa aku makan dekat Cameron Valley Cafe ni guys. Okay, lepas settle breakfast apa semua, kita terus masuk dekat ladang teh yang ada dekat Cameron Valley untuk kita ambil gambar, record some video. So ni adalah pemandangan guys daripada cafe tadi. So kita dah turun ke bawah. Nak masuk dalam ni kena ada tiket guys, kena bayar berapa ringgit, nanti aku lupa. Nanti aku letak berapa RM guys. Dia kena masuk dalam, turun tangga sikit guys. Memang agak penat sikit guys kat sini. Sebab aku kena dokong budak kecil ni, nampak guys dia dah mula suka guys. Dia dah mula suka. Aku spend time dekat ladang teh Cameron Valley ni tak lama guys, lebih kurang dalam 1 jam je. Aku pun explore tak berapa jauh sebab aku kena dokong anak aku guys. So agak mencabar lah guys. Ada masa memang dia berjalan, ada banyak masanya guys. Kalau kat tangga-tangga ataupun kawasan yang sempit, memang aku dokong lah guys. Sebab kawasan ni memang agak bahaya untuk budak kecil lah. So kita risau apa-apa. So aku ada record sikit guys view untuk korang enjoy lah guys viewnya. Two, one, two, one, two. Ya, kau Saya rasa kita sampai. So bila kita dah settle tengok ladang teh, kita pun shopping sikit lah guys untuk kita beli air teh. Ada teh strawberry, teh buahan memang banyak sikit guys. Original pun ada, produk-produk lain pun ada. Jadi sempatlah kita beli kejap guys. Okey, selepas selesai kita berada dekat Cameron Valley, kita terus pergi ke Key Farm. So perjalanan ke Key Farm ni guys, kita parking dekat satu kawasan ni guys. Dia ada sediakan perkhidmatan bagi guys. Bagi ni ada percuma, cuma korang bila nak masuk parking kat sini, korang kena bayar tiket dia guys. Tiket dia tak mahal guys, aku tak ingat berapa guys. Mungkin, tapi memang bawah RM10 lah guys parkingnya.
So bagi ni akan hantar korang betul-betul dekat kawasan Key Farm ni guys So korang dah boleh jimat masa dan jimat masa berjalan lah guys. Okay guys, sekarang kita ada dekat Bazar Key Farm Bazar Key Farm. Baru sampai, naik bagi tadi. Yalah, dia jual apa kat sini? Ada durian guys, RM50 per kilo lah guys. Strawberry coklat, buah-buahan guys. Strawberry, banyak strawberry dah. Ada jual teh. So kita nak ke mana dulu? Jalan dah, pusing. Jom. So sebenarnya kita turun kat Key Farm ni, kita nak tengok alpaka guys. Betul ada alpaka? Alpaka bagi makan rumput satu RM3, RM2. Boleh bagi makan alpaka kat sekarang kat luar. Tapi kita bukan nak masuk yang ni lah guys. Kita bukan nak masuk yang ni, kita nak masuk yang lagi satu tu. 1 kilo 15. Okey, sekarang kita ada dekat The Sheep Sanctuary. Sebab nak layan, ada seorang baby kecil ni nak tengok. Dia asyik tengok video je kat YouTube. So kita dah dapat tiket, kita dah bayar lah. So tempat masuk dah kat mana? Okey lah, sebab mungkin ada bumbung lah. Okey, kat sini kita kena show tiket je. Saya alamak. Sorry. Makanan? Katanya share 2 orang ya. Okey. Thank you. Jangan, dia kata bagi awak, dia bagi sini. Nanti dia kejar yang ni. Kasih nak pegang gambar bagi makan kandang. Ada. Ada tak tak? Yeay, friends. Mama apa geli? Ya Allah, dia keluarkan ni Ras. Apa ni Ras banyaknya? Okey, sekarang kita orang berada dalam Sheep Sanctuary. Inilah keadaan dalamnya. Bila korang turun ke bawah ni, korang akan nampak terus kambing biri-biri ni guys. Memang banyak guys. Memang jinak-jinak guys. Korang cuma perlu bagi makannya. Nanti dia akan datang kat korang. Korang tak payah kejar dia. Korang tunjuk je makanan. Semua akan kejar korang nanti. Kalau korang nak cari alpaka kat dalam lagi guys. Dalam kandang ni guys. Dia bercampur guys. Ada kambing biri-biri. Alpaka, bukan kakak. Lidah dia kasar. Habis. Okey, settle je. Aku tengok
alpaka dengan family aku, dengan aku terus sambung lagi shopping kat Bazaki Farm. Sebab aku tak shopping awal tadi sebab malas nak angkat barang guys, berat-berat. So sekarang ni aku ada beli sikit lah guys masa tu guys. Aku beli jagung, aku ada beli strawberry, apa lagi guys aku beli, aku dah lupa lah guys. Tapi banyak benda lah guys beli kat sini guys. Dia kirim-kirim kan, dia bagi family lagi. Jadi aku spend masa kat sini pun tak terlalu lama guys. Aku memang dah tahu apa aku nak beli, so aku terus grab apa yang aku nak beli. Then aku kena tunggu semula bagi untuk pick up aku lah guys. Korang just perlu tunggu dekat kawasan yang dia telah tandakan guys. Aku lupa nak rekod dekat kawasan tu. So selesailah percutian secara ringkas kami guys, keluarga mula ke Kuala Lumpur, lepas tu ke Cameron Highland. Jadinya dalam kurang 3 hari 2 malam saja guys. Dan kita orang berada di Cameron Highland pun tak lama guys, cuma lebih kurang hampir 24 jam saja guys. Jadi tak banyak aktiviti yang kita boleh lakukan sebab kita tak nak terlalu penat. Sebab apa guys, nampak tak sekarang ni guys, bila sampai hari nak balik guys, dia punya jam nak menghala ke selatan guys. Baru saja turun daripada Sempang Pulai, kita dah hadap jam yang macam ni guys. Okay guys, kita jumpa lagi dekat dalam next video. Harap korang enjoy dengan video aku kali ni. So korang jangan lupa untuk like, comment, share dan subscribe YouTube channel aku guys. Jumpa lagi dalam next video.